Spacer. Spacer adalah aksesori yang digunakan bersama-sama MDI untuk penyampaian ubat yang lebih optimum. Terdapat dua jenis spacer, iaitu spacer dengan corong mulut dan spacer dengan corong muka. Sila rujuk kepada doktor atau ahli farmasi untuk jenis spacer yang sesuai untuk anda. Spacer adalah digunakan bersama MDI. Sebelum menggunakan MDI, sila pastikan anda semak tarikh luput dan MDI masih mengandungi baki ubat. Sesetengah MDI mempunyai penunjuk dos menunjukkan baki dos ubat di dalam MDI. Jangan guna MDI jika penunjuk dosnya menunjukkan kosong. Guna MDI baru. Dapatkan MDI yang baru sebelum dos habis. Jika MDI anda tiada penunjuk dos, anda digalakkan untuk merekodkan bilangan dos yang telah diambil. Priming. Priming perlu dilakukan setiap kali ingin menggunakan MDI baru atau MDI tersebut telah lama tidak digunakan untuk memastikan dos ubat yang tepat. Apakah itu priming? Jom ikuti langkah ini. Buka penutup MDI. Goncang MDI secara menegak selama 5 saat. Lepaskan satu semburan ke udara dengan menekan kanister sepenuhnya. Ulang langkah-langkah terdahulu jika memerlukan lebih dari satu semburan. Bilangan semburan yang perlu dilepaskan mungkin berbeza mengikut jenama MDI yang digunakan. Cara penggunaan MDI dengan spacer bercorong mulut. Terdapat dua cara penggunaan spacer bercorong mulut. Sila rujuk kepada doktor atau ahli farmasi untuk cara penggunaan yang sesuai untuk anda. Cara pertama, sedut nafas sekali kemudian tahan nafas. Buka penutup spacer. Buka penutup MDI. Pastikan tiada benda asing di dalam kedua-dua spacer dan MDI. Goncang MDI secara menegak selama 5 saat. Sambungkan MDI ke bahagian belakang spacer. Duduk atau berdiri tegak. Hembus nafas secara perlahan-lahan. Dongakkan kepala sedikit. Rapatkan bibir sepenuhnya pada corong mulut. Mula sedut melalui mulut dan tekan kanister sepenuhnya sekali sahaja. Sedut dengan perlahan dan sedalam yang mungkin menggunakan mulut. Keluarkan corong mulut daripada mulut. Tahan nafas selama 5 hingga 10 saat atau selama yang boleh. Hembus nafas secara perlahan-lahan. Cara kedua, sedut dan hembus nafas sebanyak 5 kali. Goncang MDI secara menegak selama 5 saat. Sambungkan MDI ke bahagian belakang spacer. Duduk atau berdiri tegak. Hembus nafas secara perlahan-lahan. Dongakkan kepala sedikit. Rapatkan bibir sepenuhnya pada corong mulut. Mula sedut melalui mulut dan tekan kanister sepenuhnya sekali sahaja. Teruskan sedut dan hembus menggunakan mulut dengan perlahan-lahan sebanyak 5 kali. Keluarkan corong mulut daripada mulut. Keluarkan MDI daripada spacer. Tunggu selama 30 hingga 60 saat sebelum mengambil dos seterusnya dengan mengulangi langkah-langkah sebentar tadi. Tutup penutup MDI. Tutup penutup spacer. Kumur mulut dengan air selepas menggunakan inhaler, terutamanya inhaler yang mengandungi steroid. Jangan telan air kumuran. Cara membersihkan spacer.
Spacer perlu dibersihkan seminggu sekali. Tata cara pembersihan adalah berbeza mengikut jenama spacer. Sila rujuk kepada ahli farmasi untuk cara pembersihan spacer anda. Berikut ialah salah satu cara pembersihan spacer yang biasa digunakan. Sediakan besen berisi air suam dan masukkan sedikit cecair sabun pencuci pinggan. Buka komponen spacer yang boleh diasingkan. Masukkan semua komponen ke dalam besen berisi air dan cecair sabun pencuci pinggan. Kocak spacer secara perlahan-lahan. Rendam dan biarkan selama 15 minit. Kemudian, rendam dan bilas komponen spacer menggunakan air yang bersih. Keluarkan komponen spacer daripada besen dan buang air yang berlebihan dari spacer. Biarkan komponen spacer kering dengan sendiri, jangan lap dengan tisu atau kain. Pasang semula komponen spacer setelah ia kering sepenuhnya. Jika ada sebarang pertanyaan, sila rujuk kepada doktor atau ahli farmasi anda. Terima kasih.